guys, selamat datang ke Aku Cuba. Jadi untuk video kali ni kita akan bawa korang untuk beli barangan basah di tempat 24 jam. Bukan di Pasar Borong, tapi di satu tempat yang viral kat track, iaitu MBG Putrajaya. Katanya selepas pukul 11 malam, harga barangan basah kat situ lebih murah. So kita orang nak tengok adakah murah ke tak. But before that, kita nak pergi makan malam dulu. Jom enjoy lah video vlog kali ni. Oh, wipe. Sekarang kita orang pergi dekat Petronas untuk tengok ada jual kari pub ke tak. So let's go. Kita tengok. So ni pub yang nak beli. So alhamdulillah ada. So by the way, kalau Petronas dekat Ombi Putrajaya ni, kat Kawasan, dia jual kari pub maktam yang viral kan. Dekat Petronas lain pun ada juga viral kan. Habis sini tak ni lah, tak ramai sangat. Sorry. Kari pub yang kari pub sardin habis. Memang kita orang macam wajib lah kalau singgah Petronas mesti beli. Beli 2 ke 3? 3 lah Okay. Let's go. Dan harga dia singgit juga. So kita akan tunjuk lah kari pub ayam dia. Tengok dah. Panas tak? Panas lah. Masih kekal panas. Sedap. Terbaik lah kari pub maktam. Dah. Okay. Sekarang ni kita orang di Jenderam nak makan ikan bakar letus. Jom tengok ada apa. Siap tim lemon. Ini kerang bakar. Jadi boleh pilih lauk. Makanan dah sampai. Kita orang order siakap bakar, kerabu mangga, 3 bungkus untuk makan. Okay. Hello adik. Buat apa kat sini? Oh. Dia review apa tak? Kedai yang best. Ada budak jaga. Ada budak jaga. Comel. Rambut dia pang tau. Terang rambut. Rambut dia nice. Okay, so total makan tadi berharga RM71.5. Telur bungkus RM6.5. Agak murah lah daripada kedai lain. Cuma ikan dia agak pricey sikit tapi besar dan sedap. So sekarang pukul 10. So kita akan shoot terus ke MBG Putrajaya. Let's go. Jadi kita dah sampai ke Syahburi Putrajaya. Sekarang 10.48. Jom pergi MBG. Kita dah sampai MBG. Korang sana ke masuk? Okay. Boleh? Sekarang pukul 11. Masih ramai orang. Promo RM10 kan? Ikan apa? Ikan Ini pelaling. Selaku Pelalik. 3 ekor 10, 3 ekor 20 untuk ketam. 18 pieces yang besar ni. So sini banyak orang. Siakap RM10 untuk sego. 2.18. Saya besar ni RM10 seekor, 2.18. Okey. Ni apa dongko ni? RM6. Gerang.
Sekarang ni dah ambil ikan RM10. Banyak ni RM10. Ambil udang SL. Ambil 10 ekor. Okay. 2 ekor Ada harga apa? Satu lagi. Okey. Ada. Udang? Udang tak ada harga? 10. 10 ekor. Mana 10 je ini? Itu pendol lain tak? Itu sanamnya. Kalau macam ni udang XXL fresh RM20 je lah pieces lah. Yang tadi tu frozen punya. Yang kat sana frozen. Ini pun ini fresh. Oh, sini semua fresh. Oh, laluan ni semua fresh. Sana yang frozen. Sini 18 pieces RM20. Sekarang 48. Alright, terima kasih. Bless. Ni bawah satu. Semua ayam fresh hari ni sampai. So 2 ekor ayam potong 12. Isi tak mau, kepala tak mau, kaki tak mau. Inti itu dalam tak mau. isi tak mau. Organ tak mau. Kalau isi tak mau, mau apa? Kau kan? Jadi staff MBG buat live kan. Kau boleh share TikTok diorang. Diorang tinggal ambil sotong dan habislah pembelian barang basah untuk bulan puasa. Jadi kita dah habis beli barang basah. Sekolah tengok berapa ringgit semua. Mana ayah? Oh, bukan situ Kan lah ya. Beli buah tak? Tak kot. Beli buah apa tak? Next time. Bayar Ha. mana tu? Bayar dekat. Terus before kita bayar, kita bawa jalan-jalan untuk buah-buahan. So inilah harga dia. Kau tengok. Okey harga dia. Buah-buahan. Sama je, Sama yang biji ke? RM10. Boleh? Pulut mangga RM10. Buy one free one. Contoh harga lah terbesar ni. Telur RM14 satu papan. Diorang juga ada jual benda lain, frozen food. So nice lah. Macam supermarket 24 jam. Jadi sekarang kita orang on the way nak pergi kaunter pembayaran. Jumpa tak kaunter? Aku ziplock tak tu. Cari ziplock. Silap. RM110. Buku RM8. So kalau datang waktu sini tak beratur, tak ramai. Total harganya RM111. Banyak tak dapat? Banyak udang, sotong, ikan, ayam, ekor. Jadi macam mana? Murah-murah. Tu pembelian di MBG? Murah. Cuba baloi. Tapi ni kan datang tengah malam lah baru dia jual murah. Kau ingat tak? Faham tak? Jadi sekian Itu saja. saja.
untuk kali ni. Terima kasih kerana menonton. Dan selamat berpuasa. Bye.